أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Marilah sama-sama kita mohon taufik dan hidayah. Mudah-mudahan dikekalkan kita dengan taufik dan hidayah, dikurniakan husnul khatimah dan dijauhkan dari su'un khatimah dengan keberkatan membaca kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin, ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah juga kepada Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin, ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu basyiran wa nadhira baina yadayhi as-sa'ah wa ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah. Syukur kepada Allah dengan syukur yang tidak terhingga, dengan nikmat dan kurnia-Nya yang sentiasa dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam keadaan mensyukuri nikmat dan sentiasa menggunakan nikmat yang diberikan dengan sebaik-baiknya, agar kita menjadi hamba Allah yang benar-benar bersyukur kepada Allah, iaitu menggunakan nikmat untuk mendapat rahmat dan juga keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada pagi ini insya-Allah kita sambung lagi pengajian kita pada muka surat 93, iaitu pada perkara yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang yang menuntut akhirat, iaitu orang yang nak menuju, orang yang sedang berjalan menuju kepada akhirat untuk mendapatkan rahmat, untuk mendapatkan syafaat, untuk mendapatkan syurga ataupun keredaan daripada Allah, maka itu jalan orang yang menurut atau menuntut kepada akhirat itu. Maka ketahuilah bahawa sesungguhnya orang yang menuntut akhirat selama-lamanya, itu ayat dia, selama-lamanya menghadapi bala yang paling sukar dan ujian yang paling banyak. Bermaksud makin hampir seseorang kepada Allah, jiwanya makin ingat, akal fikirannya sentiasa memandang kepada keagungan dan kekuasaan Allah, makin kuat ingatannya dan makin kencang dia punya jiwanya, iaitu cinta dan rindunya kepada Allah, maka dialah orang yang paling sukar dan paling banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah jalan yang Allah sediakan. Ada halangan-halangannya, ada penghadang-penghadangnya untuk mendapat sesuatu yang begitu yang Allah muliakan, yang disebutkan sebagai ganjaran, yang disebut sebagai kemanisan, yang disebutkan sebagai memandang masyhud kepada Allah. Bukan suatu perkara yang mudah, melainkan perlu dilalui dengan onak dan durinya, dengan sakitnya dan pelbagai ujian yang Allah datangkan kepadanya. Kadang-kadang orang itu diuji dengan fitnah, ada yang tahan, ada yang tak tahan, dengan ujian fitnah yang Allah datangkan kepadanya. Begitu juga dengan ujian sakit yang Allah datangkan kepadanya, ada yang tahan, ada yang tak tahan. Dengan ujian sakit tadi,
Dan apa yang diuji semuanya itu menunjukkan bahawa seseorang itu sedang melalui jalan untuk makin dekat dan makin hampir kepada Allah. Dengan maksud yang lain, makin kuat ingatannya dan makin kuat kesedarannya tentang kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu jangan rasa hebat bila mana tidak diuji. Hebatnya aku, setahun tak sakit. Hati-hati ketika mana merasakan bau hebat bila mana tidak diuji. Maka dibimbangi tidak dipandang oleh Allah, dibimbangi makin jauh daripada Allah ketika mana tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang diuji, isterinya atau anaknya sakit, cuba tengok sembahyang hajatnya, sedekahnya. Maka begitulah jalan yang Allah tunjukkan supaya sebelum ini kurang berdoa, maka tambah doa kepada Allah. Dan juga seandainya suku kurang dalam bersedekah, maka tambah bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mana datangnya bala ataupun sakit yang Allah sengaja datangkan kepadanya. Dan sesiapa yang paling dekat kepada Allah, siapa yang paling dekat, maka paling banyak menerima bala bencana. Itu syarat dia. Makin dekat dengan Allah, makin banyak menerima bala bencana yang Allah sengaja datangkan kepadanya. Sebagai tanda Allah sedang menguji kepadanya sejauh mana cinta dan rindunya, tumpuannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bala yang menimpanya adalah lebih keras. Cuba tengok orang-orang yang menyampaikan agama di kalangan para alim ulama. Ada yang sedang difitnah dengan pelbagai fitnah, dan ada yang percaya dengan fitnah, dan mereka turut memfitnah kepada tuan guru, orang alim, orang yang menyampaikan dakwah dan sebagainya. Maka begitulah ujian yang dilalui oleh orang-orang yang makin dekat dirinya kepada Allah dan makin kuat baktinya dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana musuh agama sentiasa dibisikkan oleh syaitan dan iblis supaya memberhentikan ajaran agama, supaya jangan ada lagi orang yang menyampaikan agama, supaya terfitnah dengan itu, ini dan sebagainya, supaya tersekat daripada mengajar agama atau menyampaikan agama tadi. Maka hati-hati dengan fitnah dan jangan kita tercebur sekali, iaitu termasuk di kalangan orang-orang yang memfitnah kepada orang lain. Sebab tu ada yang difitnah dengan perempuan, ada yang difitnah dengan harta, ada yang difitnah dengan pangkat dan kedudukan. Seperti mana semua orang tahu dengan 3 ta tadi, wanita, harta dan takhta tadi. Semuanya itu sedang diuji, sedang dilalui. Mana yang bersabar maka dia beruntung. Maka orang yang tidak bersabar, dia akan merudum, iaitu menyalahkan itu dan menyalahkan ini. Tidakkah anda mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-ulama thumma al-amthalu fal-amthalu. Bermaksud orang yang paling keras, iaitu menerima percubaan bala. Siapa dia? Iaitu para nabi. Itu paling kuat diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan biasa, memang luar biasa ujiannya, sebab mereka di kalangan para nabi. Dan nabi yang paling kuat diuji oleh Allah, di kalangan nabi ada yang ulul azmi, yang kuat keazamannya dan paling kuat dia punya ujian daripada Allah, iaitu di kalangan mereka ialah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh, anak isteri tak nak ikut, memandai, boleh selamat dengan duduk di atas bukit katanya, tidak mahu mengikut apa yang diajak oleh iaitu Nabi Nuh alaihi salam. Begitu juga dengan nabi yang lain, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad lah yang paling keras,
yang paling kuat diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tanda. Ujian itu sebagai tanda kasihnya Allah kepada hamba-Nya dan juga para nabi-Nya. Dan kemudian siapa lagi yang diuji, yang kuat diuji selain daripada para nabi? Kemudian al-ulama, di kalangan para ulama memang sedang diuji. Dan kemudian orang yang paling utama, iaitu seumpama tu. Kadang ulama, bawah ulama ada orang yang mendidik agama, mengajar agama dan sebagainya. Maka seumpamanya, kemudian seterusnya orang yang paling utama, termasuk orang yang paling utama di dalam masyarakat dalam menyampaikan agama dan risalah kenabian ini. Maka mereka sebenarnya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang orang dia tak tahan marah, memang dia nak meletup je, marah je. Pun ada juga sedang diuji, kalau dia ikut dia rasa nak marah tu, maka takkan habis kemarahannya. Maka bersabarlah dengan apa jua tindak tanduk manusia terhadapnya. Kerana itu memang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau begitu, siapa yang bermaksud melakukan kebaikan dan mahu menumpukan perhatiannya, iaitu untuk jalan akhirat, sememangnya ujian-ujian ini menghadangnya, maka pasti ada ujian yang akan menghalang atau menghadang kepadanya. Ada yang melaluinya, ada yang mengalah. Tak apalah, biarlah. Akhirnya mereka tidak melalui ujian-ujian yang Allah sengaja datangkan kepadanya. Kadang keluarganya, kadang jiran tetangganya, dan kadang di kalangan masyarakat atau orang yang dengki kepadanya. Sebab tu diulang banyak kali. Nabi SAW memang terkena sihir. Bayangkan Nabi terkena sihir sebagai tanda ujian daripada Allah. Dan juga sebenarnya umat Nabi SAW juga ada juga yang kena, iaitu sedikit daripada sihir tadi. Walaupun kita nampak memang berat, tapi sedikit daripada sihir tadi akan terkena juga kepada umat Nabi Muhammad SAW. Siapa dia? Tak tahu siapa yang menyihir. Tetapi itulah di antara ujian yang dilalui oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, makanan diracun. Memang ada orang benci, dia meracun makanan tadi dengan racun pelbagai cara. Ada yang racunnya nipis, ada yang racunnya tebal, ada yang makan minum terus meninggal pun ada. Ada yang sedikit demi sedikit dan akhirnya meninggal. Maka begitulah yang dilalui oleh Nabi Muhammad SAW, dan juga bakal dilalui atau sedang dilalui oleh umat Nabi Muhammad SAW. Sebab itu kembalilah kepada Allah dengan jalan memperbanyakkan salat, memperbanyakkan salawat, memperbanyakkan iaitu zikrullah, perbanyakkan sujud kepada Allah, memohon kepada Allah dan memandang hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekiranya dia tidak sabar, andai kata ada yang tak sabar untuk menghadapinya, dan lagi dia goyah, tidak tegap pendiriannya, sedangkan sepatutnya dia tidak berpaling, menoleh sama sekali terhadap gangguan-gangguan ujian itu. Sepatutnya dia tidak menoleh, tidak melayan, hanya melalui dengan pertolongan dan juga taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang dia goyah, maka dia rasa tak nak lagi dah, iaitu menyampaikan agama, tak nak lagi dah berbuat baik pada orang tu, pada orang ni dan sebagainya, kerana mereka ini goyah dengan gangguan-gangguan ujian yang Allah datangkan kepadanya. Maka bersabarlah seketika, tak lama pun, paling lama 100 tahun bersabar,
maka Allah akan hadiahkan syurga, bukan 100 tahun, kekal selamanya di dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita sabar 100 tahun, yang Allah balas kekal dalam nikmat, tak mati-mati, hidup selama-lamanya, kekal selama-lamanya di dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sabarlah seketika. Dunia ni walau dengarnya lama, 100 tahun tak lama, maka sabarlah seketika, kerana itu memang ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu dalam hidup kita ni sentiasa berdoa kepada Allah, dari sekecil-kecil perkara hingga kepada sebesar-besar perkara. Nak tengok cermin, baca doa, Allahumma anta hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, engkau yang telah memperelokkan kejadianku, maka perelokkan akhlakku. Bayangkan agama kita ni, tengok cermin pun ada doa. Hatta kita nak garam, rumah kita tak ada garam, nak sedikit garam, ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah aku sedikit daripada garam yang aku perlukan, ya Allah. Mohon kepada Allah walau sedikit daripada garam. Bayangkan agama aja macam tu. Itu ajaran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya jiwa kita ini tidak lari daripada Allah, ingatan kita tidak lari daripada Allah, dan juga berhajatnya kita, sangat berharapnya kita kepada Allah tak lari, kerana ajarannya sentiasa berdoa, iaitu hanya berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nak tinggalkan rumah kita, bismillahi tawakkaltu ala Allah, dengan nama Allah aku serahkan segala-galanya kepada Allah. Bismillah, amantu billah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Ya Allah, aku tak ada daya, tak ada upaya, tidak ada kekuatan sedikit pun, melainkan hanya iaitu pertolonganmu dan izinmu, ya Allah. Maka sentiasa memohon kepada Allah dan menunjukkan dan menyatakan bahawa kita ni hamba yang tak ada apa pun, melainkan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tempat kita mohon pertolongan, iaitu dan juga segala hajat hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup kita ni utamakan Allah berbanding yang lain. Dari segi hajat kita, utamakan Allah. Bermaksud mohon kepada Allah. Kalau kita ada benda lain dan perkara lain, maka utamakan Allah itu lebih penting. Kadang-kadang kita lupa. Contoh, pagi ni nak ke KL, jangan lupa 2 rakaat solat sunat musafir. Jangan lupa. Jangan rasa pandai, bijak memandu kereta. Jangan rasa pandai itu bahaya. Walaupun selama ini memang selamat, ya selamat, tetapi banyakkan berdoa, banyakkan meminta kepada Allah. Solat sunat musafir 2 rakaat, supaya Allah selamatkan, berkati perjalanan kita. Yang kedua, dalam perjalanan itu perbanyakkan zikrullah. Subhanallah, banyakkan. Rasa jemu seketika nak tukar yang lain, alhamdulillah. Rasa nak tukar yang lain, Allahu Akbar. Rasa nak tukar, la ilaha illallah, tukarlah. Rasa tak nak baca, nak dengar radio pula, dengarlah seketika. Tetapi biarlah jalan yang kita lalui itu menjadi saksi di hadapan Allah bahawa si fulan bin si fulan ni dari Muar nak ke KL tu penuh dengan tasbih. Semua tempat menjadi saksi kepadanya bahawa orang ni melalui aku dengan tasbih. Balik lagi, tasbih lagi, zikir lagi. Maka itulah keuntungan bagi orang-orang yang sentiasa hatinya memandang dan menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cara dia, cara supaya kita ni tak lari daripada Allah, terutamanya orang yang sedang diuji oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita perasan dalam Al-Quran, memang diajar kepada kita, wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan apabila aku sakit, maka dialah yang menyembuhkannya. Bermaksud, ya Allah, dikala aku sakit ni, engkaulah yang menyembuhkan segala penyakit. Maka mohon kepada Allah supaya kita sentiasa tidak lari tumpuan kita, iaitu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seandainya kita ni melayan bermaksud kita mengalah dengan ujian tadi, nescaya terputus dari jalan akhirat itu. Bermaksud kita dah mula mengalah, kita dah mula menyalahkan itu, menyalahkan ini, kita dah mula tak nak lagi dan sebagainya. Kadang-kadang datangnya kemurungan, anxiety, penyakit tadi yang moden ni, penyakit kemurungan dan juga anxiety, kerana tak tahan dengan ujian-ujian tadi. Ada orang sedang diuji dengan maki hamun, ada sedang diuji dengan maki, hari-hari kena maki hamun. Ada orang sedang diuji dengan orang suka perli dia. Ada yang tahan, ada yang tak tahan. Ada yang kemurungan, ada yang kerja berhenti sebulan. Berhenti sebulan. Nak rehat sebulan, diberi rehat sebulan kerana tekanan tadi. Sebab itu biasakan zikrullah, perbanyakkan menyebut nama Allah, memohon kepada Allah. Di antaranya yang tadi, wa idza maridtu fahuwa yashfin, perbanyakkan menyebut wa idza maridtu fahuwa yashfin. Bermaksud kita ni sangat berhajat kepada Allah. Dikala kita sakit, hanya Allah lah yang menyembuhkan segala-galanya. Bermaksud masing-masing memang ada ujian. Tak kira kerja apa, paling tinggi, paling rendah, ujiannya pasti akan datang. Terutamanya orang yang nakkan akhirat, orang yang sedang menuju jalannya kepada akhirat tadi. Dan lagi dia terpaling, iaitu dari beribadat. Surau tak datang lagi, masjid pun tak nak datang lagi, belajar pun dah tak nak lagi, kerana perkara-perkara yang mendatang kepadanya, ujian-ujian yang datang kepadanya. Kadang dia baru 3 hari datang masjid, ada orang beli dia, baru kenal masjid, dah nampak tangga masjid, contoh 2 kali, 3 kali, lama-lama hilang, dia pun hilang, tak datang masjid lagi. Kerana dia tak tahan dengan gangguan mulut tadi. Yang mulut tadi itu, orang tadi itu, biarlah dia, itu mulut dia. Kita yang kena ujian ni, kenalah dan sewajibnya bersabar dengan ujian tadi. Bagaimana Nabi SAW, iaitu dibaling dengan najis. Nabi disekat jalan Nabi SAW dengan najis. Dihina, disebut-sebut tentang keburukan Nabi, tentang ahli sihirnya. Jangan dekat itu ahli sihir, jangan dekat itu majnun, gila, jangan dekat. Kau dengar nama dia, kau jangan dekat. Kalau kau dekat dengan dia, kau memang terpengaruh dengan dia. Nampak? Masing-masing menyampaikan yang Nabi ni ada keburukannya. Maka bagaimana Nabi SAW melaluinya, Nabi sabar dan Nabi balas dengan kebaikan. Itu hebatnya Nabi, sabar, lepas tu balas dengan kebaikan. Itu hebatnya Nabi. Yang Nabi ajar kepada kita, orang berbuat jahat, sabar dan balas dengan kebaikan. Kalau tak mampu nak buat macam Nabi, sekurang-kurangnya doakan yang baik-baik untuk dia. Doakan yang baik-baik untuk dia. Orang yang kadang-kadang peli, menyakitkan hati perkataan dia, atau orang yang suka menyekat jalan kita dan sebagainya, doakan yang baik-baik, jangan doa yang buruk-buruk. Kita suka tengok orang yang menyakitkan kita tu terkena tulah, katanya tulah, kena kualat dan sebagainya. Sukalah hati kita, biar padan muka, katakan aku sangat, dah kemalangan, dah patah tu patah ni, biar padan keluarga dia, padan muka. Jangan. Itu orang tak belajar. Orang yang belajar agama, dia akan mendoakan yang baik-baik.
Kenapa dia boleh doa yang baik-baik? Sebab di dalam bekas hatinya itu ada kebaikan. Dalam bekas hati dia itu ada kebaikan. Ada perkara-perkara yang positif. Sebab tu yang keluarnya yang baik-baik. Di doa yang baik. Orang buat buruk pada dia tu, di doa yang baik-baik. Maka itulah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau boleh nak lingkupkan terus, biar mati, biar kemalangan, biar muflis, biar dalam masa 24 jam, biar balas terus, biar hancur terus. Itu kita. Maka elak daripada perilaku orang-orang yang tidak belajar agama. Orang yang belajar agama, amalkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan. Maka itulah kemuliaan yang Allah hiasi jiwa Nabi dan juga akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang terpaling dari beribadat, tak nak beribadat lagi, tak nak buat lagi, tak nak mengajar lagi, maka langsung dari itu dia tidak akan sampai sedikit pun kepada maksudnya. Bila mana dah mengajar, dah tak nak lagi dan sebagainya, bermaksud orang ni tidak akan sampai kepada maksudnya. Kita melakukan kebaikan untuk menjadi hamba Allah. Sebagai hamba Allah nakkan redha daripada Allah. Ilahi anta maksudi, wahai Tuhanku, engkaulah maksudku. Tak kira apa jua keadaan, maksud hati kita hanya Allah. Dan apa yang kau nak cari, waridhaka matlubi, dan redamulah ya Allah yang aku nak sangat, yang aku tuntut, yang aku cari ilah waridhaka, redamu ya Allah. Dan kurniakanlah kepadaku ya Allah, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka, kurniakanlah kepadaku ya Allah, iaitu sentiasa cintakan kepadamu. Yang kedua, mengenal kepadamu. Cinta kepada Allah, buat apa yang Allah suka. Dan mengenal kepada Allah, macam mana orang kenal? Tanda dia tinggalkan apa yang Allah larang. Maka itu di antara yang perlu kita doakan kepada Allah. Betulkan hati dan kemudi jiwa kita supaya sampai kepada maksud tadi. Jangan berhenti di pertengahan jalan. Maksud kita Allah. Sebab tu niat kita lillah, semata-mata kerana-Mu ya Allah. Aku duduk, aku bangun, aku gerak, aku diam hanya kerana-Mu ya Allah. Aku datang, aku balik hanya kerana-Mu ya Allah. Itu bahasa cinta. Bahasa cinta antara hamba kepada Tuhannya. Hanya kerana-Mu ya Allah. Hanya kerana-Mu ya Allah. Itulah bahasa cinta seorang hamba kepada Tuhannya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu kepada kita agar berjaga-jaga dengan segala ujian, bala bencana dan percubaan yang ditimpakan ke atas kita dengan bersenjatakan sabar tadi. Hati-hati, walau sekecil apa pun ujian. Ada yang sedang diuji dengan ilmu dia. Dia ada ilmu, Allah sedang uji dengan ilmu yang dia ada. Dia seorang yang beramal, Allah sedang menguji dengan apa yang dia sedang beramal tadi. Maka jangan sampai masuk ke dalam iaitu bekas yang dinamakan bekas gangguan syaitan tadi. Kalau masuk kat situ, kita akan mengikut apa yang dibisikkan oleh syaitan tadi. Dan masuk dalam bekas dia, ikut je. Syaitan kata tu, syaitan kata ni, iblis kata tu, iblis kata ni, ikut. Maka itu di antara orang yang tidak berhati-hati. Berhati-hati, jangan sampai kita jatuh dalam mensyirikkan Allah. Kadang-kadang ada ilmu tapi dia syirikkan Allah. Dia beramal tapi dia sedang mensyirikkan Allah, kerana tak tahan dengan ujian-ujian yang Allah datangkan kepadanya. Dan hal percubaan itu Allah Ta'ala telah menyatakan
benar-benar akan berlaku ke atas kita, serta menegaskannya sebagai suatu kepastian. Maka firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat yang ke-186, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitab min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Yang bermaksud, demi sesungguhnya kamu akan diuji, iaitu pada apa? Pada harta benda kamu dan diri kamu. Allah akan uji dengan harta benda kamu. Ada tak kita ni belanja kepada orang fakir dan miskin? Kita keluar zakat ke tidak ni? Keluar zakat ke tidak? Ada tak kumpul harta untuk nak pergi haji atau umrah? Ada ke tidak? Nak ziarah Nabi, nak tolong fakir miskin, ada ke tidak? Allah sedang menguji dengan orang yang ada harta, dan ada juga yang diuji dengan tidak ada harta. Harta tak ada, sedang diuji. Dia cari orang yang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, pun ada juga. Maka begitulah Allah sedang menguji kepada hamba-hambanya. Yang kedua, dan diri kamu, wa anfusikum. Allah sedang menguji diri kamu. Apa yang ada pada diri kamu, iaitu nyawa yang Allah berikan kepada kamu. Kamu buat apa dengan nyawa yang Allah berikan kepada kamu? Kamu buat apa dengan anggota yang masih hidup ni yang Allah berikan kepada kamu? Diri kamu ada roh, yang kedua ada jasad. Itulah kedua-duanya sedang diuji oleh Allah. Roh kita ni makin kotor lah, sebab hari-hari tengok benda yang bukan-bukan, tengok makwa lama lah dan sebagainya. Contoh, makin hari makin gelap roh kita, kerana tidak tahan dengan ujian tadi. Kalau kita teringat kepada makwa lama kita, maka perbanyakkan istighfar. Itu ujian. Jangan melayan. Kalau melayan, nanti roh kita akan menjadi gelap. Dan juga seluruh anggota kita akan mengikut dengan apa yang roh kita gelapkan tadi. Kalau roh kita gelap, maka seluruh tubuh badan kita akan melakukan perkara yang gelap tadi. Sebab itu disebut, bila ada hitam, putih tak masuk. Bila roh kita ni hitam, putih tak masuk, sebab kita mengikut yang hitam tadi. Sebab itu bersihkan roh kita yang hitam supaya menjadi roh yang putih, barulah kebaikan itu akan terlaksana. Sebab itu banyak kebaikan-kebaikan yang ada memang depan kita. Quran, masjid, surau, macam-macam kebaikan, sampah sarap, yang memang itu merupakan kebaikan yang perlu kita buat. Bersihkan, imarahkan dan sebagainya. Soalannya, kenapa aku tak boleh buat? Sebab roh kita dah mula hitam. Ada hitam je, maka putih tak masuk. Hitam ada, putih tak akan masuk. Maka bersihkan roh kita. Jangan layan dengan iblis, syaitan dan hawa nafsu tadi. Sebab tu memang disebut oleh Allah, memang kamu ni diuji dengan harta benda kamu dan diri kamu. Ingat, diri kita ni ada dua unsurnya, roh dan jasad. Dua-dua tu akan disoal, akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagilah orang yang mengajar dan belajar agama ni. Dia mengajar dan belajar agama, lagi kuat ujiannya yang Allah datangkan kepadanya. Dia mengajar tapi dia tak buat. Dia belajar, dia tak buat. Maka bagaimana keadaan mereka di yaumil mahsyar nanti? Dan demi sesungguhnya kamu akan mendengar kata-kata gangguan yang banyak dari tuduh-tuduhan, dari tuduhan-tuduhan dan cacian-cacian. Orang tuduh ni memang ada sampai hari ni. Quran ni dah sebut lama. Dah sebut lama dah, ini firman Allah, ini mukjizat daripada Allah. Memang ada, inilah bahasanya, ujian daripada Allah. Tuduhan-tuduhan. Dengar kata orang tu berzina, iya ke tidak? Dah tuduh.
nak mula menuduh, nak pastikan, padahal tak boleh cakap tentang orang tu berzina dan sebagainya. Sebab apa? Perlu kepada 4 orang saksi yang beriman, yang mana timba tu dah masuk dalam telaga, 4 orang tu tengok, baru boleh kata orang tu berzina dan jatuhkan hukuman. Ini tidak, sewenang-wenangnya. Ambil kat mana berita? Ambil kat Facebook, dekat TikTok, tengok-tengok AI je, orang yang buat-buat je. Maka berhati-hati dengan tuduhan-tuduhan dan cacian-cacian. Itu merupakan ujian daripada Allah, yang mana yang menyakitkan hati. Dahsyat, memang ada. Kalau kita perasan, memang ada orang yang di sekeliling kita ni, dia suka benda ni. Dia suka buat tuduhan, dia suka buat cacian. Itu merupakan Allah sengaja datangkan orang tu untuk mendewasakan iman kita, untuk menguatkan iman kita. Sebab dia punya tuduhan tu menyakitkan hati, cacian dia itu menyakitkan hati. Maka sabarlah dengan perkara tadi, iaitu yang berlaku juga dari orang yang telah diberikan kitab sebelum kamu. Bukan orang biasa. Kita bukan orang biasa yang menuduh orang biasa, tapi di kalangan orang-orang yang alim. Kalau disebutkan sini orang yang diberi kitab, bukan orang biasalah. Orang yang alim pada zaman tu, dia sama sendiri menuduh tu, menuduh ni. Gila tu, kau jangan dekat dengan dia. Padahal dia tahu tak gila. Dia tahu Nabi Muhammad ni, mereka tahu lebih daripada ayah mereka, lebih daripada anak mereka, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mana keluar je zahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tak nak percaya. Dituduh macam-macam. Siapa dia? Ahli kitab. Begitulah zaman hari ini di kalangan, kalau orang alim, sama-sama alim, tuduh sana, tuduh sini dan sebagainya. Bergaduh sana, bergaduh sini. Facebook ada, luahkan perasaan pada Facebook dan sebagainya. Dan juga campurlah ahli kitab pun macam tu perangai, termasuk juga dari orang-orang yang musyrik, orang yang menyembah berhala ni. Makin menyucuklah. Orang ni tak puas hati, yang musyrik nyucuk pula. Akhirnya berlakulah tak puas hati, saman menyaman, tuduh menuduh, caci maki. Maka semua itu berlaku kerana 2 golongan ni yang tahu tentang agama. Ahli kitab ni orang yang tahu tentang agama, dan juga orang-orang yang musyrik berpakat. Maka ini di antara ujian yang perlu dilalui. Perlu dilalui. Memang telah disebut dalam surah Al-Imran ayat yang ke-186. Dan terakhirnya kemudian ia meneruskan firman-Nya, wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur, yang bermaksud, dan jika kamu bersabar, kalau kamu tahan dengan ujian tadi dan bertakwa, takut pada Allah, buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang, sibuk diri melakukan apa yang Allah suruh, dan sibukkan diri meninggalkan apa yang Allah larang. Itu orang bertakwa. Maka sesungguhnya yang demikian itu adalah dari perkara yang sangat-sangat diazamkan. Maka itulah perkara yang sangat-sangat diazamkan, yang ditekankan dalam agama kita ni. Sabarlah, bertakwalah kepada Allah. Walau macam mana keadaan ujian tu, maka bersabar dan bertakwa. Ada orang sedang diuji, 2-3 hari lagi masuk lokap. Contoh, dia tak tahu 2-3 hari lagi masuk lokap, masuk penjara, kena tahan, kena tuduh, dia tak tahu. Semuanya itu jalan. Maka orang yang sedang melaluinya, atau orang yang telah melaluinya, dia tahulah masuk lokap, oh ini kena dipanggil mahkamah, oh ini kena saman, oh ini. Maka ada yang telah melaluinya, dia tahu betapa periknya orang yang terkena ujian tadi. Kadang dituduh, bayangkan dituduh,
Maka semua itu merupakan ujian yang Allah datangkan, sebagaimana Allah nak mematangkan iman dan kesabaran hamba-hambanya. Wallahu a'lam. Kita akan sambung lagi pada masa yang akan datang. Wa dhannu anfusakum ala annahu la budda lakum min anwa'il balaya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa guru-guru kami, dosa muslimin muslimat, mukminin mukminat yang masih hidup ataupun yang telah meninggalkan kami. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, hiasilah jiwa kami ini ya Allah dengan sifat sabar ya Allah, dan kurniakanlah ketahanan kepada jiwa kami ya Allah di waktu datangnya ujian daripada-Mu ya Allah. Kami tidak mampu untuk bersabar ya Allah, melainkan hanya dengan taufik dan hidayah-Mu ya Allah, dan kurniakanlah kesabaran bagi kami semua ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hiasilah jiwa kami ya Allah dengan sentiasa memandang kepada-Mu ya Allah, kerana Engkau-lah yang maha berkuasa, Engkau-lah yang maha agung, Engkau-lah yang menciptakan segala-galanya. Segala-galanya makhluk ini Engkau yang ciptakan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ingatkan jiwa kami hanya kepada-Mu ya Allah. Sedarkan jiwa kami ya Allah hanya kepada-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Rabbi yasir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Ya Allah, Tuhan kami, permudahkanlah dan berkatilah dan terimalah segala amalan yang sedang dilakukan oleh kawan kami dan sahabat-sahabat kami ya Allah, saudara-saudara kami ya Allah, iaitu yang bakal mengerjakan haji, yang sedang mengerjakan umrah, dan apa juga ibadah yang mereka lakukan ya Allah, dan kurniakanlah bagi mereka ya Allah haji yang mabrur ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takabbalallahu minkum. Tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekali salawat tafrijah bersama-sama. Mudah-mudahan Allah kuatkan jiwa kita untuk makin dekat ingatan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil radaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.